ikut undang-undang. Masuk waktu, kuasa muazzin, kuasa Bilal. Imam tak ada kuasa. Masuk waktu, muazzin boleh azan. Imam jangan tahan kuasa muazzin. Tetapi qamat kuasa imam. Bilal muazzin nak qamat, imam jangan tidak. Ada orang tak siap lagi. Kuasa imam. Kita ingat tu. Memanggil sab imam. Bilal tak ada kuasa. Sab itu kuasa imam. Bilal dah ambil kuasa imam. Kopral ambil kuasa sajahan. Kan silap selalu. Muazzin nak qamat, sab sudah ambil kuasa imam tu. Kitab mana jumpa kita tahulah. Undang-undang. Saya ulang lagi. Ingat undang-undang ni. Undang-undang masuk azan, masuk apa? Waktu kuasa Bilal. Imam jangan tahan. Imam kata tak boleh azan, nanti lu tak boleh. Ini kuasa saya. Nak qamat kan? Imam kuasa, jangan nanti dulu. Itu kuasa. Dan kuasa meneruskan sab, kuasa imam. Samakan sab, kuasa imam. Sekarang dah kuasa, dia ambil alih oleh muazzin. Kan rampas kuasa nama tu. Dari segi adab salah. Dari segi adabnya salah.